Pemain tengah, Nacho Mendes melangkah ke dunia baharu apabila menandatangani kontrak bersama Johor Darul Ta'zim JDT selepas menghabiskan keseluruhan karier profesionalnya bersama kelab Sepanyol, Sporting Gijon selama ini. Tanpa mengambil masa lama untuk menyesuaikan diri, pemain berusia 27 tahun itu pantas membuktikan kemampuannya sebagai tonggak penting juara bertahan Liga Super berkenaan. Setakat musim ini, Mendes telah beraksi dalam 29 perlawanan di semua kejohanan bersama skuad Harimau Selatan, selain merekodkan 3 gol dan 9 bantuan jaringan. Malah, tiada pemain JDT lain yang merekodkan jumlah penampilan sepertinya, sekaligus membuktikan peranannya sebagai nadi tengah pasukan yang menjadi sandaran penuh ketua jurulatih, Xisco Munoz. Mendes yang menghabiskan 9 tahun bersama Sporting Gijon dari 2016 hingga 2025 mengakui menikmati pengalamannya bersama Harimau Selatan. Saya tidak tahu apa yang akan saya temui di sini kerana saya tidak mempunyai pengetahuan tentang pasukan atau liga, namun semuanya berjalan dengan sangat baik. Saya menemui persekitaran yang hebat di Johor dengan kemudahan yang baik, stadium yang bagus serta pasukan yang kuat. Terdapat juga banyak pasukan berkualiti seperti Kuching City dan Selangor. Secara keseluruhan, ini adalah pengalaman yang sangat positif dan saya gembira, kata Mendes. Pemain kelahiran Sepanyol itu berpotensi beraksi dalam lebih 50 perlawanan musim ini sekiranya JDT mara jauh dalam saingan Liga Juara-Juara AFC Elite Akli, kejohanan kelab ASEAN Shopee dan Piala Malaysia. Untuk info, musim ini bersama Harimau Selatan menyaksikan Mendes mengalami jadual yang jauh lebih padat berbanding apa yang pernah dilaluinya ketika beraksi di Sepanyol. Saya tidak biasa bermain dengan jumlah perlawanan yang begitu banyak. Di Sepanyol, saya lebih biasa dengan jadual mingguan. Bermain setiap 2 atau 3 hari dalam pelbagai kejohanan memerlukan tahap fokus yang tinggi. Namun sebagai pemain, kami lebih gemar perlawanan berbanding latihan. Jadi ini satu cabaran yang baik, katanya. Bagaimanapun, salah satu penyesuaian terbesar buat Mendes adalah keadaan padang dalam Liga Malaysia. Menyesuaikan diri dengan permukaan padang mungkin perkara paling sukar. Ia akan menjadi sesuatu yang baik untuk Liga dan negara sekiranya lebih banyak pasukan mengikut jejak langkah JDT dalam membangunkan kemudahan mereka. Apabila itu berlaku, tahap Liga akan meningkat dan lebih ramai pemain berkualiti tinggi akan berminat untuk datang ke sini. Corak permainan saya banyak bergantung kepada pergerakan bola yang pantas di atas padang, namun ia menjadi sedikit mencabar dengan keadaan rumput di sini. Bagaimanapun, sebagai pemain, saya perlu menyesuaikan diri, ujarnya. Mendes turut tersenarai sebagai penjaring dalam kemenangan 2-0 JDT ke atas Selangor di tempat lawan baru-baru ini, satu keputusan yang disifatkannya sebagai antara ujian paling mencabar musim ini. Kami tahu ia akan menjadi perlawanan yang sukar kerana Selangor sedang beraksi dengan baik. Perlawanan di tempat lawan sentiasa mencabar, terutamanya dengan keadaan padang, namun kami bermula dengan baik dan memperoleh gol awal dengan sedikit tuah. Kami mengawal permainan dengan baik, tidak banyak dibolosi dan sangat gembira dapat membawa pulang 3 mata daripada perlawanan yang mungkin paling sukar di tempat lawan dalam Liga. Ia adalah permulaan tahun yang hebat dan kemenangan yang sangat penting buat kelab, jelasnya. Ingin berbelanja aksesoris, jersey dari Johor Darul Ta'zim JDT, silahkan klik di bawah deskripsi video. Akhirnya sekian informasi kami buat, semoga bermanfaat, jangan lupa subscribe.